Okay, aku tak tahu korang dah tengok belum cerita ni, Wake Up Dead Man, Knives Out Mystery ni. Cerita ni aku bagi 8.5/10. Cerita ni nombor 2 ke nombor 1 kat Netflix sekarang. Memang menarik kalau kau minat cerita-cerita misteri, penyiasatan, crime. Kau kena tengok cerita ni. Mungkin antara yang terbaik aku tonton daripada franchise A Knives Out Mystery ni. Dan cerita ni ataupun apa-apa movie yang korang dah tengok, korang boleh bagi review dekat website Kotak Nyaman. Okay, so website Kotak Nyaman ni ada update terbaru yang aku dah post, bukan dah post, aku dah deploy dekat website Kotak Nyaman ni, kotaknyaman.com.my. Antaranya adalah ni, your favourite picks. Ni adalah review daripada korang sendiri, aku rankkan top 10. Lepas tu ada ni ranking untuk top reviewers. Siapa yang banyak bagi reviews, korang akan termasuk dalam top 5. Dan adalah nanti aku akan bagi something. Okay, lepas tu ni top 10 daripada Kotak Nyaman untuk sebulan ke 2 bulan yang lepas, yang aku dah review, yang aku dah bagi rating. Okay, dan ada banyak lagi feature-feature kat dalam ni. Korang boleh tengok kat website terbaru Kotak Nyaman ni. Aku dah update macam-macam benda, aku dah letak macam-macam benda. Korang boleh pergi kat sana dan bagi review untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. Tu kat sini ada orang dah rating. Pak Zola mat, aku bagi 9 Pak Zola ni. Korang bagi berapa? Cuba komen kat bawah. Nyaman.